channel Izzat Daniel. Okay geng, so hari ni Ijat ada projek dengan Burn and Ayasu. Ijat nak photoshoot baju-baju yang ada di Adipati. Adipati Clothing. So, jangan lupa subscribe, like, comment, share, turn on notification supaya korang tidak lepas video-video Ijat. Okay geng, let's go. Okay guys, sekarang kita dah sampai Adipati. So dekat dalam ni ada banyak baju band, baju macam-macam lah. So kita nak tengok apa yang ada dekat dalam ni. Jom. Ikut je. Ba'dan ladzi wa'tatu you. Assalamualaikum. Summery day, feet on sacred ground. Hear the sound of the band as it plays, letting the good times roll. Okay gang, so sekarang ni lah baju-baju yang ada di Adipati. Jat tak tahu baju apa yang ada dan ni kita tanya owner dia gang. Owner baju ni. Okay, ikut je. Owner. Tak ada. Oh, ada. Dia main nusuk pula. Sedang mencari. Burn. Nama dia Burn. So dia punya baju ni. Okay, Burn. Baju apa yang ada dekat sini, Burn? Okey, alhamdulillah setakat ni ada baju glow in the dark, ada baju band. Baju band ada 3-4 jenis juga ah. 3-4 jenis. Ada color putih ada, color hitam ada. Dengan baju 3 suku. Baju 3 suku. Yang tu dah ada 2 jenis, ada merah satu, hitam satu. Okey, kat sini pula dah ada campuran sikit baju Mickey. Okey. Ada tak baju-baju untuk aku, Burn? Okey, ada. Sekarang ni aku dah standby dah baju. Sekarang ni ada 7 ke 8 line untuk kau. Okey, sekarang ni let's go. Kita tengok dulu baju yang terbaik tak? Ya, paling terbaik. Let's go. Ya, muka. Ya. Penting kalau korang pernah tengok video Anis dekat sini. Anis. Okay, let's go. Jom. Asyu. Yo. Rajin. Mana? Tengah memasak laksa ni. Mana? Ni baju Asyu? Ya. Baju yang kita akan turun dipertandingkan daerah Maran. Asyu bercakap sikit mengenai baju ni Asyu. Ni baju yang dipakaikan di badan. Ni juga baju yang akan dipakaikan di badan. Yang ni je kita akan pakai dekat badan juga. A summery day, feet on sacred ground. Hear the sound of the band as it plays, letting the good times roll. Feel the breeze through your broken soul when the road ahead looks dead. Free your mind. Baju Rolling Stone. Kenapa dia kena buat, Burn? Baju ni memang cantik untuk kau, Jat. Kena. Dia nampak macam ni macam tu ni memang band lah. Dia kumpulan band satu masa dulu pada tahun 1981 Oi, apa tu lah. Kat sini dia setiap kali dia buat konsert dia akan keluarkan satu jenis gambar design baju untuk kumpulan dia orang. Dan kalau aku nak buat setiap kali satu video satu baju boleh? Boleh. Engkau kena berdaftar dengan pihak-pihak tercipta. Contoh dia ni Metallica apa semua. Metallica ni band juga apa? Band juga pada satu ketika dulu. Satu ketika dia tahun bila tak ingat? Tahun kat sini kita boleh check balik tahun dia. Pada tahun berapa ni? Tahun 92. Kat sini masa ni aku baru lahir lagi. Tahun 1992 dia orang dah keliling satu dunia. Empire dia orang tu dah membesar dengan jayanya. Okey, kita memperagakan baju yang seterusnya. Gambar rimau. Geng. Tadi kau nampak Aisu dalam video kan? Kita panggil Aisu suruh dia pula pakai baju ni. Okey, Ayasu, boleh cuba baju ni, okey? Aisu mana Aisu? Okey, Aisu. Ayah anda kan? So memang kena lah. Dia punya labuh ni berapa, Burn? Labuh dia kat sini Kat sini dah ada bagi tahu berapa. Dekat sini aku Darat dengan 7. Kalau yang ni kita mungkin ni lah. Kalau yang ni baju band dia tulis siap-siap 42 hingga 44. Oh ni 44 size L. Pit labuh apa semua dia. Pit labuh 44 Okey, okey. Kena tak esok? Lawa tak?
Kameraman okey tak? Oh, Angguk, kamera angguk. okey. Saya buat Belakang, kerja belakang, belakang, Su, belakang. Sabarlah, Su, nak pergi mana? Lemak-lemak tekan dua bersalah sama-sama. Buat gigi jangan. Yang ni Ben, orang mesti tertanya-tanya harga dia. Okey. Harga dia. Sehelai 85. Okey, untuk kalau ambil 2 atau 3 harga kita akan potong lagi. Kepada yang berminat boleh tekan link kat bawah Ada WhatsApp nanti aku ataupun letak nombor. DM Ijat ke apa semua. Dengan nak senarai harga baju semua, semua dia akan bagi tahu nanti. So, tengok aku pakai baju lengan 3 suku kan. Memang kena lah. Okey, kita bagi Ijat pakai satu lagi baju. Satu. Okey, tunggu Kita tunggu. Nah, Ezok, nah. Ni saya apa bang? Ini saiz M. M, medium. Medium ah. Tadi aku lupa Ben. Tadi aku tanya kau tapi Ben, kenapa kau tercetusnya nak buat idea nega baju band ni Ben? Terusnya idea ni sebabnya aku tengok budak-budak muda sekarang. Budak-budak muda sekarang dia ramai minat baju band ni. Tapi dia tak tahu kat mana nak cari. Memang kalau search dekat Google ataupun Facebook memang dia akan keluar. Tapi nak tengok depan-depan tu susah. Barang ni macam mana, kain dia macam mana. Jadi kat sini aku ambil orang kata idea ni untuk bagi dia orang tengok real kain dia macam mana, baju dia macam mana. Oh macam ni orang kata Ayamaidin apa semua kan. Design dia ada berapa puluh jenis, berapa ratus jenis. Kiss lah apa semua. Ni ada barang dia ni. Aku pakai ni aku nampak macam okey lah. Aku rasa kau yang pertama buka baju band dekat situ. Betul tak? Buat masa ni Orang jengka kalau nak cari dekat sini lah. Dekat sini Adipati. Kat tempat location, bagi tahu location Ben. Okey, location dia berhampiran dengan Econ Safe. Belakang Tenten, okey? Nampak tulisan kedai Adipati. Situlah kami. Okey. Asyuk kembali dulu ke Ke pentas utama. Okey. Ni harga yang terbaik yang kau bagi. Harga yang terbaik kita Aku akan rasa usahakan. Sekarang ni setakat ni ramai yang penduduk jengka, yang geng-geng kita orang, kawan-kawan kita orang yang datang beli. Mungkin tak ramai yang tahu. Jadi minta bantuan korang yang mana tengok video ni, share geng, share. Support each other. Yang Kau penting nak jangan malu nak Jangan berhenti kedai ni ke singgah ke. Jangan malu, jangan terjenguk-jenguk, jangan tengintai-ngintai, jangan tengau-ngau. Berhenti je, datang masuk tak kena bayar pun. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Okay, bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Let's go.